Lagu Hot and Cold daripada Katy Perry. Anda masih lagi stay bersama Faris di My Campus FM, My Campus Radio. So hari ini 17 Oktober 2016 Isnin, dan hari ini membincangkan topik berkenaan dengan tips pemilihan bas ekspres. Dan Faris dah share macam-macam berkenaan dengan bas ekspres yang melibatkan kemalangan ni. Jadi tanpa buang masa, kita nak share bas ekspres yang seterusnya yang melibatkan kemalangan. Tapi sebelum Farid nak share ni, Farid nak ingatkan kepada semua, jangan lupa untuk download apps kami Google Store ataupun Apple Store. Type saja My Campus Jarak Radio ataupun korang terus ke www.mycampusradio.com. Jadi korang boleh tengok blog post kami yang menarik dan juga berkenaan dengan topik kita hari ini, tips pemilihan bas. Nanti Farid akan share. Okay? Jadi tanpa buang masa, Farid nak share bas terusnya yang melibatkan kemalangan, iaitu bas ekspres Sunny Express. Siapa tak kenal kan bas Sunny Express. Jadi seramai 10 penumpang maut manakala 2 lagi cedera, dengan seorang daripadanya parah apabila bas 2 tingkat Sunny Express terbabas lalu melanggar pembagi jalan di Lebuhraya Utara Selatan. So ada lagi naas dari tersebut menyebabkan ada di antara penumpang putus kepala, serta beberapa anggota badan lain. Menyeramkan betul. Dan Ketua Trafik Negeri Superintendent Wan Abdullah berkata kesemua mayat dibawa ke Hospital Raja Permaisuri Bainun untuk bedah siasat, manakala kedua-dua mereka yang cedera menerima rawatan di hospital yang sama. Mereka yang terbunuh dan cedera merupakan penumpang di tingkat bawah bas, penumpang di bahagian atas serta kedua-dua pemandu tidak mengalami kecederaan, katanya kepada pemberita di sini. Difahamkan bas ekspres yang membawa 48 penumpang itu bertolak dari Klang menuju ke Kanga pada pukul 9 malam. Malangnya ketika tiba di tempat kejadian, bas terbabit dikatakan terbabas lalu merempuh pembahagi jalan di sebelah kiri Lebuhraya. So keadaan bertambah buruk apabila bas itu kemudian melantun dan merempuh pembahagi jalan di sebelah kanan Lebuhraya sebelum berhenti. Menurut Wan Abdullah, siasatan awal mendapati besi daripada pembahagi jalan yang menusuk masuk ke dalam bas selepas rempuhan yang pertama, iaitu sebelah kiri, menyebabkan kematian dan kecederaan kepada penumpang-penumpang berkenaan. Jadi pemandu tersebut dikatakan berhenti sebentar di hentian rehat R&R di Tapah bagi membolehkan penumpang ke tandas sebelum menyambung semula perjalanan. Sementara itu, seorang daripada penumpang terselamat, Marziana Mahmud, mendakwa pemandu bas tersebut kelihatan mengantuk sebelum berlaku kemalangan. So ini sebenarnya yang kita nak kupas, sebenarnya apa terjadi kepada pemandu bas tersebut. Adakah kita tak boleh salahkan pemandu bas tersebut juga, sebab company adakah company tersebut tiada driver lain. Mungkin disebabkan pemandu bas tersebut mengantuk sebab dia ambil shift kan, nanti tak tukar-tukar pemandu, so dia stay. Mungkin disebabkan itu kita tak boleh nak salahkan pemandu bas tersebut lah. Jadi ini sebenarnya disebabkan apa? Sebagai pengguna, adakah diorang sanggup bayar ratus-ratus ringgit ataupun RM20 nak bayar satu bas tu kan? Dan kita nak tahu jugalah kenapa kejadian ini berlaku. Ini juga salah satu faktor, iaitu company itu sendiri. Kita tak boleh nak salahkan pemandu tersebut kan. Jadi korang macam mana pula pendapat korang? Korang boleh sahaja tweet kepada kami #mycampusfm, dan jangan lupa mention tu handle kami @mycampusradio, ataupun korang boleh terus ke Facebook kami My Campus Jarak Radio, dan korang boleh komen lah berkenaan untuk berita hari ini. Dan seterusnya bas ekspres seterusnya yang baru-baru ini, yang tadi berlaku yang sebelum maut tadi yang Farid cerita tu, Sunny Express 2009, dan seterusnya bas ekspres tersebut adalah baru-baru ni juga, pada tahun 2016, iaitu Julai lah, waktu 10 Julai 2016. Jadi Faris ambil daripada metro.com.my, harian Metro lah. So ini melibatkan
bas Star Kistina, di mana 2 cedera selepas kereta mereka naiki dirempuh bas ekspres yang turut merempuh 9 lagi kenderaan di kilometer 265.8 Lebuh Raya Plus arah selatan selepas terowong Menora. Kejadian kira-kira 3 petang tu, bas ekspres dipercayai hilang kawalan merempuh 10 kereta di depannya. Bas ekspres itu yang dalam perjalanan ke selatan dan membawa 28 penumpang dipercayai hilang kawalan sebelum merempuh 10 kereta di depannya. Setakat ini hanya 2 mangsa dilaporkan cedera, manakala pemandu dan penumpang bas serta kereta lain tidak cedera. Dan juga sementara itu, portal The Star melaporkan bas ekspres itu yang dalam perjalanan dari Pulau Pinang ke KL mengalami masalah teknikal ketika melalui kawasan curam sebelum merempuh 10 kenderaan yang tersangkut dalam kesesakan lalu lintas. Brake bas itu tidak berfungsi dengan baik. Akibatnya bas itu meluncur laju ketika melalui kawasan curam dan melanggar 10 sebuah kenderaan yang di hadapannya. Ini kata Ketua Polis Daerah Ipoh Asisten Komisioner Song Chang Kiong. Ini juga melibatkan maintenance bas tersebut. Ini tak boleh nak salahkan pemandu juga. Ini melibatkan dia kata kat sini bas brake bas tu tidak berfungsi dengan baik, sebab itulah dia rempuh 10 kenderaan. 10 kenderaan bukan main lagi kan. Jadi macam mana pula pendapat korang? Korang mungkin nak bagi suara atau pendapat, korang boleh saja tulis kepada kami di hashtag MyCampusAM dan jangan lupa mention tu handle kami at MyCampusRadio. Okay, jadi nanti Farid akan bacakan komen korang semua. Jadi selepas ini nanti Farid akan usul benda lah bas apa ni orang kata punca-punca semua ni kan, apa punca melibatkan semua ni, dan nanti Farid akan share juga esok topik kita, dan juga selepas ini topik kita bersama dengan DJ Fifi kita. Tak tahu kan tajuk apa dia buat kan. Jadi stay tune bersama Faris. Selepas ini kita mainkan lagu fresh-fresh untuk korang semua. Jadi stay tune bersama My Campus AM. Jom berubah bersama.